Untuk kita umat Nabi Muhammad ni, doa yang lebih cantik lagi daripada tu ialah yang ada dalam surah Al-Baqarah, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni Nabi baca banyak kali, Nabi baca dalam hidup Nabi. Kehidupan seharian, kalau Nabi pergi buat umrah pun Nabi baca. Ketika mana tawaf antara rukun Yamani nak pergi ke Hajarul Aswad, doa ni yang Nabi baca. Ketika mana wukuf di Arafah pun, wukuf di Arafah, ni orang baru habis buat haji ni, antara doa yang paling banyak Nabi ulang waktu wukuf di Arafah ialah doa tadilah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tahu bahawasanya dalam sirah Nabi ni berdoa pada hari wukuf bermula daripada selesai salat jamak dan qasar pada waktu zuhur. Hari wukuf 9 Zulhijjah tu, sampai saja di tempat padang Arafah tu wukuf, Nabi pun salat zuhur jamak dan qasar. Bukan Nabi salat zuhur jamak saja, tapi jamak dan qasar. Salat asar tak ada hari tu, sebab nak beri ruang kepada waktu berdoa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada tahun ni, antara zuhur nak pergi pada maghrib, sebab itulah waktu mustajab doa dan waktu berdoa yang paling utama sekali. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut hari Arafat ialah hari berimpunnya doa. Lebih kurang 6 jam lebih, dekat dengan 7 jam lah, lebih kurang. Lebih kurang. Biasanya 5, 6, 7 jam mengikut kepada tahun-tahun yang berbeza. Sepanjang-panjang waktu tu, kalau dalam sirah kita tengok Nabi berdoa tanpa henti, tak berhenti. Macam mana Nabi berdoa? Dari segi angkat tangan, Nabi angkat tangan tinggi. Dalam riwayat sebut nampak bawah lengan Nabi tu nampak. Selama tempoh tadi tu, daripada habis je salat sampailah tenggelam matahari. Dan doa yang paling banyak diulang ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan benda-benda macam ni dia memerlukan latihan. Bukan mudah nak berdoa dengan tempoh panjang macam tu. Dan doa tu doa yang orang kata apa, yang perlukan kepada jiwa yang begitu menghayati doa tu. Tapi dalam sirah sebut Nabi tak berhenti berdoa. Ada sahabat pada waktu tu keliru, nak puasa ke tak puasa. Kan hari Arafah kan sunnah untuk kita puasa. Waktu tu belum ada penjelasan yang jelas daripada Nabi, orang yang buat haji ni kena puasa tak hari Arafah. Jadi ada sahabat yang masih berpuasa, sehinggalah Nabi yang tengah duk sibuk berdoa tu, Nabi dihulurkan susu. Susu apa tak tahulah, susu unta boleh jadi ataupun susu kambing boleh jadi pada waktu tu. Nabi meminum susu tu dengan tangan kanan, tapi tangan kiri masih lagi duk angkat doa. Jadi sahabat pun tahu hari itu tidak afdal untuk orang yang buat haji berpuasa. Tak afdal. Untuk orang yang tak buat haji je dia kena puasa tu lah. Keutamaan puasa tu. Okay. Dan Nabi bergerak ke mana-mana pun, kalau Nabi nak kena pegang apa-apa pun, sebelah tangan tetap tinggi berdoa. Ni orang yang perlukan kekuatan fizikal, tuan-tuan. Kita boleh bayang Nabi pada waktu ni berusia 60 tahun dah. Dengan kekuatan orang umur 60 tahun tu berdoa, tangan tak jatuh, alih unta daripada satu tempat ke satu tempat. Sebab ada riwayat dalam hadis Jabir tu, Nabi alih unta Nabi daripada ikat sini nak pergi ikat dekat satu tempat lain. Waktu duk tuntun unta tu, tangan yang belah kiri ni non-stop lagi, masih lagi mengangkat tangan. Tapi doa paling banyak kata Jabir ialah Rabbana atina fid dunya hasanah